Bunyi enjin kuat tak bermakna kereta sampai ke destinasi. Macam juga ingin menunjukkan kasih titah diraja yang baru-baru ini dibacakan dalam Dewan. Tuan Yang Dipertua, tahun 2025 bukan tahun yang biasa. Tahun dunia hilang arah dan ekonomi global berpecah belah. Sistem perdagangan bebas yang dibina selepas Perang Dunia Kedua sudah ditanam. Tarif jadi senjata, rantaian bekalan jadi mangsa. Perang berlarutan di Eropah, Timur Tengah kekal bergolak, kos logistik naik, cuaca makin panas, emas naik, perak naik, tanda dunia tak percaya masa depan. Dalam kekecauan ini, Malaysia kelihatan tenang. Di atas kertas, kita nampak hebat. Kita dipuji sebagai safe haven dengan izin. Tapi yang dipertua, ekonomi bukan tentang kertas. Ekonomi tentang perut rakyat. Kerajaan kata pertumbuhan ekonomi hampir 5%. Pengangguran 3%. Kononnya hampir guna tenaga penuh. Inflasi rendah 1.3%. Pelaburan lebih 330 bilion diluluskan. Saya tak nafikan angka ini. Angka ini betul. Masalahnya, angka ini tidak cukup. Tetapi kerana angka boleh cantik, tetapi realiti rakyat tetap hodoh. Dasar banyak, hasil belum tentu. Panjang 2025, banyak dasar diumumkan dengan kepengerusian ASEAN-nya, cukai dividen dan sebagainya. Bunyi hebat, tapi Tuan Yang Dipertua, bunyi enjin kuat tak bermakna kereta sampai ke destinasi. Soalnya mudah, siapa yang untung? Rakyat ke pelabur? Pekerja ke pemegang saham? Jika ekonomi kita benar-benar kukuh, kenapa pelabur asing lari? Tahun lalu saja 20 bilion ringgit saham dijual pelabur asing. Tahun sebelumnya hanya 4 bilion. Ini antara aliran keluar terbesar sejak tahun 2010. Lihat pasaran saham. KLCI naik 2%. Tapi majoriti saham turun. Saham kecil jatuh 12%. Bandingkan dengan negara jiran. Korea naik 75%. Jepun 26%. Singapura 23%. Indonesia 22%. Malaysia tercorot. Ini isyarat jelas. Pelabur tidak beli cerita kita. Tuan Dipertua, GDP itu seperti meter kelajuan kereta. Ia beritahu kita laju mana kita bergerak, tapi tidak beritahu ke mana kita pergi. Ada negara GDP naik laju, tapi rakyat masih susah. Tengok Guyana, tengok Sudan Selatan. GDP naik mencanak-canak, tapi rakyat tetap miskin. Jadi jangan bangga dengan angka semata-mata. Antara 2019 ke 2024, minta maaf, gaji nominal sektor swasta naik 7%. Harga keseluruhan naik 9.3%. Harga makanan naik 17.4%. Apa maksudnya? Rakyat kerja lebih keras tetapi beli lebih sedikit. Kuasa beli jatuh 2.3%. Ekonomi berkembang tapi poket rakyat mengecut. Tuan Dipertua, Malaysia hari ini stabil secara makro tapi lemah secara struktur. Kita pandai menarik pelaburan tapi gagal memastikan kekayaan itu turun ke bawah. Kita bangga dengan statistik tetapi rakyat bergelut dengan kos sara hidup. Jika kerajaan terus berpuas hati dengan angka, kita akan menang laporan. Tapi kalah kepercayaan rakyat. Dan bila rakyat hilang kepercayaan, tiada angka boleh menyelamatkan kerajaan. Ekonomi bukan untuk dipuji oleh Jacom dan sebagainya. Ia untuk dirasai oleh rakyat di bawah.